Halo, saya Will daripada mamilin.com. Hari ini saya dekat BE HQ untuk weekly meeting. Sebelah saya ada Kak Ida. Kak Ida, dia beritahu saya seorang guru. Jadi ada masalah kaki lah. Saya nak interview Kak Ida yang testimoni pakai Laura Pants. Kak Ida boleh share tak? Boleh. Sebelum ni kaki saya lah suka bengkak lah. Okay, bila bengkak tu dia macam jadi sakit kan, betul? Nak jalan pun agak sakit. Mula kaki kiri, kemudian ke kanan takut jugalah. Tapi bila kita check semua dengan doktor tak ada apa masalah lah. Dia kata mungkin peredaran darah saya lah, mungkin dah rasa sangkut-sangkut lah. Jadi bila saya cuba Alora Pants dan stocking ni, alhamdulillah lah kaki saya dah dia kadang-kadang dia bengkak juga kalau sebab saya masih berdiri banyak juga kan. Tapi dia tak sebengkak dululah. Dan dia mudah surut. Dan urat-urat kaki pun saya ada varicose vein saya pun dah semakin kurang. Lepas tu kram saya pun dah tak ada. Kalau tidak tiap-tiap malam saya kram lah, saya kejang kaki tiap-tiap malam atau pagi. Memang everyday. Lepas tu saya susah tidur. Sekarang bila dah pakai Alora Pants ni, masalah tidur dah hilang, masalah kaki bengkak pun dah kurang, dan masalah kram pun dah okey sekarang. Hebatlah. Kalau Kak Ida untuk guru-guru kat luar sana, Kak Ida macam mana? Akan recommend tak untuk cuba Laura Pants? Ya, saya memang recommend lah kawan-kawan saya lah, sebab kami banyak naik tangga, turun tangga, berdiri. Jadi bila dah tua-tua ni, ada masalah kaki lah, sakit lutut, sakit kaki dan sebagainya kan. Sakit tapak kaki, sakit tumit. Dah ramai dah kawan-kawan yang mencuba, dah alhamdulillah dah lega lah. Dah kurang lah, maksudnya masalah dia dah boleh hilang lah. Okay, terima kasih Kak Ida. Okay, ini saya Will dari mamilin.com. Thank you. Bye-bye.